Oh, sahabat-sahabat tengok air dia masih dia jernih walaupun dia belum penuh. So sekarang pulau besar boleh pancing lah. Tak ada orang ganggu lah. Boleh. Dulu selalu mau pergi pulau besar tak boleh pancing. Semalam ramai. Oh, semalam ramai walaupun hujan. Semalam kita mau datang tau, tapi lu tengok dia punya hujan memang teruk. 7 lebih saya keluar lepas hujan berhenti. Lepas tu malam tu hujan lagi tau. Wah, teruk lah. Siapa semalam teruk. Tapi hasil okey lah semalam. Ada ikan besar. Tak tahulah dia orang. Oh, you tak bawa dia orang lah. Tak. Oh. Apa baru edit rakaman semalam, belum upload lagi rakaman lama semua tu. Belum lepas belum. Ha? Lepas belum. Oh ya. Semalam minta maaf tak jadi lah. Layan ke kan tak ada layan. Sikit barang senang je. Jom. Baik, lama tak jumpa. Hello brother. Macam Timing. Ini kita punya bos muda ni. Baik. Kita semua sudah ready. Wah, hari tu tengok kawan you dapat hasil okey ha? Dia dapat dia satu orang pergi ah? Ha? Dia satu orang. Dia ramai. Dah saka dia. Oh. Yang kata semalam penuh itu jabatan sana. Oh, jadi Tapi semalam punya cuaca satu hari ramai, satu hari. Penuh. Penuh Bang bang. Semalam penuh. Penuh. Dah saka dia dapat kurau. Besok Kurang kita sangat balik ni. dalam pos 9 kita standby. Dia tangkap udang ke apa. Okey, boleh. Nanti dia on the way balik dia tumpang dia. Kita masak pergi isteri Balik jalan lah. Dah bagi bang esok. Okey, dah lama mau datang sini tapi tak cancel. But your kaki already took already right? Kaki. Okay, jom. Malam dapat semalam bang. Semalam lebih. Sudah mau naik ni. Baru tiba ni. Pusing balik lah. Lepas semua. Jadi pulau besar ada itu. Ni dia sahabat-sahabat. Sahabat kita ni, Temeng. Lama tak jumpa dia. Sahabat. Ya. Keadaan laut ni dia masih apa ni? Keruh. Kalau dekat pengkalan ni memang dia keruh sikit lah. Kalau dekat luar tu mungkin dia bersih sikit. Dia akan pergi ke Pulau Besar. Rasa yang tu dekat sana tu Kilo Legend. Dekat situ lah. Jauh Okey. Taruh barang dulu. Ataupun nak sampai dekat pantai pun boleh. Kita pacak dekat tengah. Cantik air dia. Okey, kita naik platform. Yang ni kalau hulu bawah tak tahu ada kerapuk ke tak. Bang. Ni. Penuh. Air satu Oh, patut. Penuh ke? Okey, kau. Okey. Okey. Oh, barang tak banyak boleh lah. Cantik air dia. Saya tak rasa, tak sabar nak ulur umpan. Oh, dia kat sini boleh berlatih apa ni? Mabuk laut. Boleh berlatih. Boleh goyak. Oh.
Abang Firdaus last bertandang ke Pulau Besar ni bila Dah lama kan? Ha. Saya sebenarnya dah lama tak datang apa ni Pulau Besar ni. Last saya bertandang pun mungkin dalam umur 12 tahun ni. Oh, tapi cantik. Oh, tempat dia. Mungkin sebab saya apa ni jarang ada peluang untuk bertandang ke tempat macam ni kan. Sebab selalu main pantai je. Dengan Kelong pun dia tak berapa jauh daripada pantai kan. Tapi yang ni dia jauh sikit. Jadi air dia memang terbaik lah. Cantik. Pemandangan dia pun cantik juga. Boleh tahan. Ini saya tak tahu lah kalau ulur bawah ada kerapu ke apa. Tapi saya rasa boleh cuba ulur bawah ni. Okey, sahabat-sahabat, saya nak naik. Lepas tu letak barang dekat atas jeti tu. Oh ya, pakcik, maaf ganggu saya tumpang Okey, terima kasih. Pakcik bila besok balik? Pakcik besok balik lah. Balik lama saya. Apa balik? Apa balik? Besok pagi. Pukul 9. Pakcik sama? Sama tu. Sama Sama juga. Berapa pun? Abu Oh, cantik lah. Situ pemandangan dia. Ni ada tempat sampah. Ni belakang pun boleh apa ni? Boleh pacak, boleh ulur. Kat sini pun okey juga sebenarnya. Okey, sahabat-sahabat saya perasan kita pakai Apollo yang kertas ni, yang warna hijau ada kertas ni, dia boleh dapat ikan kecil tu. Yang tak tahu ikan apa. Rasanya dia boleh bawa umpan tu. Kita ulur bawah Tapi okey lah, seronok juga layan walaupun dia kecil kan. Sementara apa ni, nak tunggu ikan besar tengah malam ke, layan ikan kecil ni dulu. Weh. Terkejut saya. Dia ikan tak sangkut. Sangkut ke? Oh, ada. Tu dia. Apa? Pas ni sam. Can use as a Ya. Awan dapatkan banyak-banyak. You take the hutan. Apa asyik tak sangkut je. Kali ni baru sangkut. Ini boleh goreng makan no, you use as umpan lah. Give me the live one. Give me one. Apa benda ni? Oh. Tengok terbalik sekali lah. Oh, tak apa. Oh, sahabat-sahabat kita tengok abang ni. Dia dapat. Tak tahulah bang. Tak apa, ada dalam rakaman ni lah. Weh, dahsyat mesin dia. Gisik ni. Madi ikan ni. Dia mati ke bang? Dia mati? Kurita. Oh, gurita. Gurita sini padu lah ni. Ikan. Baik lah ni. Kita dulu bang, saya dulu Kena ni lah. tunjuk je. Apa? Jangan lanjut. Ya, layan ni. Baik. Kena. Bila baca ni. Biar. Apa kalau je ni? Slow je. Betul lah, slow macam ni dia akan naik pasti. Tak, tadi yang joran ayah saya kenapa tu? Tak tahu dia tiba dia tu. Air keluar tu nampak. Ya. Sampai sikit. Ada buat ni tak? Tahu tarik. Sauk. Oh, ni kalau nak naik kena pergi dekat tangga. IT member tu dapat besar sana. Besar betul. Baru perasan ada kipas dekat topi. Dia nak bawa sini sampai betul-betul tangga tu cabut. Aduh, sayang. Oh, yang ni maknanya yang ni pembuka tirai ikan macam mesin kolam je. Mesin yang abang pakai tu dia macam mesin kolam.
Haji King bang. Haji King macam apa ni untuk mancing patin. Padu lah. Baik. Boleh naik Dia akan naik. Salah kena tali ni. Pari ni. Berat. Pakai udah hidup. Sotong. Sotong tak apa. Oh, lontong. Dia akan naik. Dia dah dekat dah tu. Oh. Mayung Mayung. Dah, ni kat sini bang. Jangan tak apa, dia aja. Alright. Boleh kecil. Aduh, ingat saya ikan apa ni. Power macam ni. Oh, mayung tak apa. Tak apa, mata dia dah tertacap kuku lah. Dah ajak kuku dah bang. Dia cuma saut je lah. Mantap. Tali Apa ni? Tali pacik. Pegang tali. okey. Pegang. Boleh bang, jap saya pegang. Okey, boleh. Mana saut? Saut tak ada tak? Jap saya pegang. Tak. Oh. Produk Saut. Saya pegang. Mana ada sawah? Tak ada. Selalu kita pegang. Oh, you mau turun bawah. Abang tarik bang. Saya backup ni. Okey, Betul, tarik betul. slowly lah. Tarik slowly. Ke pergi dekat pelantar bang? Tak apa, boleh. Boleh. Oh, besarnya. Ini berapa kilo ni? Tali apa? Tali Campur dah tali. Tali yang tu. Supaya sikit tu. Wih, angkat terus Tak apa, mata besar. Betul Alhamdulillah. Lah, baik. Dia Tak, saya tolong halang. Hati-hati bang, sengat bang. Tak apa. Tak, yang ni saya Masuk. Okey, baik. Alhamdulillah. Dapat bang. Oh, rakaman dah ada. Tengok dekat YouTube. Beres. Sebab kawan abang dapat. Baik. Tengok. Oh, oi. Mantap bang. Mantap lah. Sekejap Yang ni saya longgarkan dulu. Balongnya ada. Alamak. Tak apa. Tak apa. Okey lah. Tak apalah, abang dah happy dah. Janji dah dapat bang. Alhamdulillah. Okey. Betul lah cara abang ni layan slow je. Putus ke apa? Tak. Catat. Maaf lucing dah jatuh ah. Tak apa. Okey. Besar mayung ni. Janji ikan. Oh. Baik, temeng. Huhuhu. Ni tak boleh ni, saya bangau je. Tu dia sahabat-sahabat. Mantap. Lepas. Oh, ikan. So. Sabar. Oh. Ada nak. Ni tak boleh ni, satu mata kan. Ada ah. Oh, lama. Nanti apa ni naik Mayung ni. Bawa. Oh, dia kan. Tak apa, tahan je. Mayung. Mayung. Jadi turun bawah. Sekejap Baik. Oh. Saya tolong Firdaus Hati-hati. Cin. Jap. Ahaha. Oh, baik. Okey, lepas abang tu panjat, ambil gambar video sekali. Oh, abang tu song.
Baik, Mat. Alhamdulillah rezeki. Baik. Nasib baik semua dapat naik. Okey. Nasi banyak bang. Okey, baik. Rezeki. Okey. Okey. Terbaik. Bos. Baik, bang. Baik. Yang Jawab penting balik. syok tadi. Bang ni cuma gombong malam ni. Kalau salah seorang terlepas memang sedih lah. Baik, Oh, ini Rezeki besar ni, ni. besar ni. Juga. Ini umpan soto kuita kuita frozen. Kuita beku. Tidak harus pakai apa? Jangkau Jangkau. Macam pedas sangkal ni bagus tu. Pedas. Kat sini Okey, sahabat-sahabat dua orang. Sahabat kita dapat patin air masin. Ui, berpeluh abang tu memang. Baik. Ini 1 kilo lebih, 3 kilo lebih, 2 kilo lebih ada ni. Baik. Terima kasih bang, tolong bang. Okey, baik. Ini barbecue. Barbecue. Okey. Jangan masuk. Jangan masuk. Berat tu. Oh. Dekat bawah tiang ah. Weh, Dia dalam. Tak apa dia. gila lah ikan dekat pulau besar ni kuat gila. Ya, betul. Kelong ah. Sorry apa because I too excited. Lihat. Jangan apa kaki dia. Kaki dia jangan. Oh, so I longgarkan dulu ah. You take care. Mantap bang. Apa tu bang? Sekejap. Itu. Tak tahu kuat gila siot. Jangan. Ini sisik ni. Oh. Ya. Apa ni? Itu belakang uncle. Jangan. Dekat ni. Kesian. Tadi besar. Bosor ni. Tadi ya. Tak tahu ah. 40 lebih tadi kan? Dia ada lagi Belah bawah ni ada. Dia kan dia pull no. I let go bit dia boleh tarik. Tahu. Maybe you let go bit dia boleh tarik. Untuk menjunam. Ya, lihat. Ada lagi tu. Dia jangan ke bawah ni Adin. Over dah sangkut lah. Mata kaya dah sangkut lah. Ada lagi tu. Mungkin dia pakai 20. Oh dahsyat lah. Yang ni dia kucing jantan ni. Ni ada apa ni? Kucing Singapore dengan kucing jantan. Ya. Terima kasih. Sekejap, saya sudah download. Baik. Saya ambil lain kamera. Oh, dua-dua jantan. Kucing jantan. Video ambil kamera. Dekat bawah pun ada tempat untuk apa ni? Bawah, tebing bawah. Tak ada. Kat bawah ni Ada ya? Ada tempat. Sana jelah memang boleh apa ni berlatih mabuk laut kan. Tapi bawah ni dia ada tempat. Bawah. Kat sini okey. Pulau besar ni. Di bawah ni pun dia macam Pulau Upih lah. Dia boleh datang bawah untuk mancing kan. Ni bawah, bahagian bawah dia. Tak tahu lah. Saya rasa kalau tempat ni nasi boleh dapat ikan kerapu ke, jenak ke. Tapi yang saya nampak tadi ada macam biasa, ada telinga gajah, ikan telinga gajah yang main dekat permukaan air. Tapi tak tahu kenapa dia asyik tak nak makan umpan ni. Cuba-cuba je lah. Dia pakai apa ni? Apollo. Apollo apa ni? Bulu yang warna hijau ni. Okey sahabat-sahabat, saya dekat pelantar dekat bawah ni
untuk sahabat-sahabat yang nak berlatih apa ni untuk elak daripada mabuk laut kan, boleh train berlatih kat ni lah. Sebab tempat ni dia bergoyang kan, dia bergoyang sikit. Jadi yelah, kita kena melatihkan diri berlatih untuk menyeimbangkan diri sendiri. Tapi tadi saya try mancing dekat konkrit tu, tak ada getuan. Pakai Apollo tak layan, pakai sabiki, pakai udang pasar pun tak layan juga. Jadi saya pakai apa ni, sabiki yang berbulu warna hijau. Saya rasa kalau malam ni air pasang paling penuh pun dalam pukul 11, 12 tengah malam kot. Tapi walaupun air surut tapi tadi diorang dapat mayung 2 ekor dekat atas tu. Abang Firdaus dia pakai jangkau kalau tak silap saya. Yang seorang abang lagi tu nama dia Hanan daripada Senawang, bertandang ke Melaka ni, pulau besar ni. Dia pakai sotong kurita yang beku. Tapi sahabat-sahabat kalau saya dah lama diri dekat Kelantan ni pun rasa mabuk juga. Tapi okey lah untuk berlatih apa ni, daripada mabuk laut kan, kalau kita nak naik bot. Sebab mula-mula saya naik bot mancing ikut ayah pun saya mabuk laut. Jadi tempat ni memang okey lah untuk berlatih apa ni, naik bot dia, mancing tengah laut. Ni saya pun dah mabuk sikit lah. Tadi heboh dah ikan dah. Orang bagi ikan dah. Yang ni okey sebab dia tak masuk tiang. Dua pasang ah. Ikan. Tak ada. Ada ikan. Oh, slipper jarang saya nampak. Oh, itu ni. Dia melekat Ikan apa ni? Ikan selipar. Ni. tapak kasut. Ikan tapak kasut. Oh ya ke? Dia melekat dekat apa ni? Dekat batu. Dekat badan-badan ikan besar. Okey. Boleh makan Makcik, ni? saya pertama kali nampak secara berdepan. Besar je sedap. Besar je sedap. Boleh makan ke ni? Tak Tak boleh. boleh. Dia jual je. Kecil depan boleh. Ikan tapak kasut Okey, baik, terima kasih. Lawak kau dia makan ni? Tak. Orang benda lah ya. Mata Orang beli kecil lah. je betul. Jom. Belum makan sedap tu. Yang ni asyik longgar je. Ya, Apollo. Apa? Tabuk Apollo. Bukan yang mata besar, 3 mata. Tapi tak adalah besar sangat. Boleh lah. Alah, you bodoh. You bodoh You stupid. I'm stupid. Memang. I am stupid. Yes. Oh, Saya ingatkan memang. terima kasih. Saya hampir terjatuh tadi. Licin mana? Bukan licin, saya terpijak salah. Abang memang idola abang. Idola. Tadi ikan ni. Idola sepanjang masa. Ikan orang tak sangat. Dia tak melawan. 3 kaki bang. Mantap. Alright. Jom. Okey. Jom. Anak jom. Jom. You bodoh. Berapa? 900 gram, 800 gram macam tu lah. Yang Yes, ni kalau betul. pertandingan memang ada ranking ni, ada harapan. Boleh lah. Betul, Bukanlah jom. sikit. Okey, Ni mantap. ada dekat Pulau Besar. Pulau Besar, Umpan udang hidup. Ni Pulau Besar. Okey. Jom. Jangan. Okey. Saya gambar. Tak dengar apa? Okey, Adin. Berapa pusing ah? Angkat, ambil. Kau ada grup. Alright. Okey, gam. Turun. Alright. Dah ada Okey. Terima kasih. Thank you, Adin. Sahabat-sahabat tengok dalam air ada ikan besar. Tu nampak tu. Tamuk yang besar. Tamuk besar. Sahabat-sahabat, nampak tak dekat sana tamuk?
Ni saya zoom nampak dekat sana ada tamuk yang besar. Oh, menarik. Oh, menarik ni. Tu dia. Apa yang udang hidup Udang hidup? Kurita lagi. Mata besar Oh, baik lah rezeki abang ni. Yang mayung lagi Oh, baik. Okey, sahabat-sahabat, kita boleh nampak sekarang ni air dia dah separuh pasang lah. Okey, dah cantik Dia masih boleh tarik ataupun dia melekat ataupun dia sangkut? Dia melekat. Pada paling tak ada sangkut. Tak gerak. Baik. Lambat lah, lambat. Tak apa. Okey. Alright. Cepat. Boleh ambil, boleh. Okey. Oh, Semilang. Semilang ah. Macam mana? Oh wait, I boleh. Alright. Hilang Sampai dah. Okay Pak, you hold this. Okay. Baik. Okay Pak, you hold this. Okay, ikan Semilang kena cepat sikit. Mentuk. Ha? Bila sikit mentuk. Oh, ya ke? Alright. Semilang. Udah hidup. Sebelah. Okay. Alright. Udah kopek lah. Ada lagi Oh. Sebab ada sebuah apa ni, joran dia, cuma joran dia keras, tak nampak melengkung. Ada ikan tu. Ni macam daun baru naik ni. Weh, nampak daun baru. Daun baru, mantap. Baik. Mana daun baru ni? Mantap ya. Baik. Pakcik ni. Ayah tak mengecewa kan. Dia kan kopek je, sama dengan yang tak boleh ni, saya kena pakai 25 mata ni. Daun. Ni besar. Okey, terbaik daun baru. Saya ni pukul apa? Sekarang air yang surut ni. Air yang surut. Pukul 1 1 pagi. Okey. Pakcik dapat. Air yang surut. Daun baru cantik kilat. Baik. Sedap kali ni. Baik. Dua ekor dah. Pasal Haji. Terkejut abang tu. Baik.
Besar gemang. Okey, gemang. Sotong purita. Baik. Baik. Mantap bang Ni sahabat-sahabat Oh ya, sandal ada ya. Tak ada. Itu buyung ayam. Dah. Dah. Later I go. Sekejap Okey. Baik, saya. Oh. Okey, bos. Okey. Lubang ni. Ayo. Alright. Oh ya. Tapi kita kau cepat. Nasib baik ada troli. Boleh bawa. Bye. Mai dia masih cantik. Dia boleh mancing nanti ni sana. Boleh repeat. Baik pergi bantu nak mesti banyak orang. Okey, sahabat-sahabat. Inilah penamat trip untuk kali ni dekat Pulau Besar. Inilah buat layan-layan